Bila sampai sahaja di pintu langit pertama, ada dua orang malaikat, ada malaikat yang menjaga pintu tersebut. Ditugaskan, malaikat Ismail ditugaskan untuk menjaga pintu langit. Bersama dengan malaikat tersebut, ada 70,000 yang menjaga pintu tersebut. Dan setiap 70,000 malaikat tersebut pula ada 70,000 malaikat bala tentera. Bayangkanlah, itu baru nak jaga satu pintu langit. 70,000 malaikat, setiap malaikat tu ada 70,000 lagi malaikat yang lain yang menjaga pintu tersebut. Bukannya satu keselamatan yang mudah nak jaga langit ni. Jadi bila sampai sahaja di pintu pertama ni, malaikat Jibril pun minta izin kepada malaikat yang menjaga pintu tersebut. Tanyanya malaikat yang menjaga pintu tersebut, siapa tu? Siapa yang meminta izin ni? Malaikat tak kenal siapa malaikat Jibril ni. Mestilah dia kenal. Ini kita katakan sebagai nak confirmation, nak pemastian. Kok yang datang tu menyamar ke, tak tahulah. Tapi kalau malaikat mesti tahunya. Malaikat Jibril, saya adalah Jibril. Lepas tu malaikat tu tanya lagi, siapa yang bersama dengan kamu ni? Malaikat Jibril pun kata, bersama dengan saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanya lagi malaikat yang jaga pintu langit tu, adakah dia telah diutuskan untuk ke langit ini? Jadi malaikat Jibril pun kata, ya, benar. Lalu mereka berdua pun disambut dengan ungkapan, selamat datang menjadi keluarga. Semoga Allah memuliakan Nabi sebagai saudara dan khalifah. Maka sebaik-baik saudara adalah sebaik-baik khalifah, dan sebaik-baik orang yang datang adalah baginda Nabi. Cuba kita bayangkan, nak jaga pintu langit ni pun tak kira lah yang datang tu siapa pun. Yang datang tu ketua malaikat, takkanlah malaikat tak kenal. Sebelum nak bagi izin masuk tu, malaikat tanya dulu. Malaikat yang jaga pintu tu tanya dulu, siapa ni? Dan malaikat Jibril pun kata, saya malaikat Jibril. Tapi malaikat tak adalah katanya, oh malaikat Jibril, tak apa masuk. Tak, dia tak naknya. Ni nak jaga keselamatan ni, bukannya benda yang senang. Bukannya Mika ni kok lah ketua ke. Kalau keselamatan ni, tak kira lah siapa pun yang masuk, kena lalu dia punya prosedur-prosedurnya yang tersendiri. Tapi kalau prosedur pun habis semua langgar, sebab apa? Kenapa Mika langgar prosedurnya? Tak apa, ketua kita tak apa dah, lepas je. Ini susah dah. Ya, tak kira lah siapa pun pangkat orang tersebut, orang besar ke, orang kecil ke, orang ada-ada ke, orang berduit ke. Yang penting kita kena lalu dia punya prosedur-prosedur keselamatan tersebut. Sebab itulah, macam mana kalau sebuah negara ni, kalau keselamatannya tak berapa nak cantik, sebab dia punya pegawai keselamatan je yang menjaga sepadan tersebut. Kalau negara tersebut dia punya yang menjaga sepadan pun tak berapa nak ni, makan selit-selit ni, susah lah nak cerita. Faham kan? Makan selit-selit ni. Awak pergi satu negara ni, sebelum nak masuk negara tersebut, yang tourist guide tu kata selit RM1 dalam pasport. Selit RM1 dalam pasport, senang sikit nak lepas. Kalau jaga sepadan pun ambil under the table, susah lah. Bahasa sekarang under the table. Dulu under the table,
Tapi sekarang ni bukan under the table dah, with the table. Ya, saya pergi Singapura. Singapura ni ketat lah dia punya kawalan sepadan dia. Ikutkan saya dah lepas dah masa tu cop immigration. Tiba-tiba ayah saya tak lepas. Sekali ditahan sejam. Rupanya pasal apa? Kita kadang-kadang risau juga Singapura ni. Kalau dadah ni, kalau seluduk masuk dadah ni, hukumannya boleh tahan berat. Rupanya ayah saya ni, dia cek dalam, biasalah Singapura ni dengan Amerika kan kancing. Dia risaulah keselamatan dia. Risaunya tahap maksimum tu tahap gaban. Dia kata ayah awak ni pernah pergi Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq. Bila pula dia pergi? Sebabnya nama sama. Nama sama sampai tahan sampai sejam. Takkanlah Mika tak tahu. Cap jari pun lain, muka pun lain, cuma nama je yang sama. Bila nama yang sama ni, dia bagi susah sikit lah cara nak masuk negara dia. Kena risau juga kan. Dulu kalau Saudi lagi best. Masa pergi Saudi, pergi umrah, masa tu bulan puasa. Saya dah lepas dah. Yang tak guna, yang tak boleh tahan immigration tu lah. Dia ambil je pasport ayah saya, lepas tu dia tinggal sembang dengan orang sebelah. Tapi sekarang alhamdulillah dah, dia punya immigration pun dah lagi cekap dah berbanding dulu. Immigration sekarang ni banyak, saya tengok banyak diserahkan pada orang perempuan. Mungkin ada hikmahnya lah, mungkin kerjanya lagi cepat dia. Tapi banyak lah dia punya improvementnya sejak King Salman pegang jadi raja ni. Tapi anak dia juga yang bagi mudahkan.